Itulah kos kita sebagai seller sebenarnya. Setiap produk yang kita cipta untuk dijual tu, dia ada kos tu. JB Max punya kos, content punya kos kan. Macam I kan, I selalu shoot you juga kan. You jadi content creator I kan, betul tak? So, produk yang I buat ada kos kat situ. I nak kena bayar gaji you, I nak kena bayar gaji shooter, editor semua, office, produk tu sendiri, kos kan. Dan salah satu kos yang selalu kita tertinggal adalah GMV Max ni lah. Kos untuk kita buat pengiklanan. Jadi kenapa dia boleh rugi tu? Yang pertama, dia ada banyak faktor. Yang pertama, harga kita kena selaraskan balik untuk platform ni. Mungkin harga yang bersesuaian, yang ada kos untuk GMV Max tu. Dan kemudian konten kena banyak. Itu pun kos juga. Konten kena banyak, video kena banyak, baru GMV Max ni dia lebih efektif. Dia maksudnya dia ada tambah tolak dia dekat situ. Okay, kalau konten tak banyak, GMV Max dia akan mahal. Tapi kalau konten banyak, TikTok dia boleh sebarkan video yang kita buat untuk GMV Max tu. Dia boleh pergi ke banyak tempat, banyak orang. Dia boleh lebih banyak exposure. Tapi dia akan melibatkan kos untuk production tadi tu. Tapi ada cara lah macam mana kita nak jimatkan production cost tu. Right? Kalau nak tahu apa-apa lagi, boleh tanya.